Cara kita nak daftarkan RA. Okey, pertama buka kita punya back office. Okey, kita buka kita punya Bookstore Web Login. Setelah kita buka kita punya Bookstore Web Login, kita pergi dekat bahagian atas, pergi ke M-Wallet. Bila pergi ke M-Wallet, kita pergi dekat bawah. Kita pergi bawah belah kiri, nampak Resident Author. Klik situ dan kita daftarkan. Pastikan dalam kita punya M-Wallet ada minima $87.5. Macam contoh mockup saya ni ada $220, maksudnya saya boleh daftarkan. Pertama perlu diingat, enter author name. Letak nama RA anda, tulis nama penuh mereka. Kemudian enter sponsor mobile. Sponsor mobile bermaksud anda punya nombor telefon sebagai referral. Jangan silap. Okey, katakan anda daftarkan RA yang diperkenalkan oleh kawan anda yang lain. Pastikan sponsor mobile tu nombor telefon mereka. Jangan anda ambil, nanti marah putus sahabat. Okey, pastikan letak nombor telefon siapa yang referral yang betul. Okey. Kadang-kadang kita dapat ahli baru, dia tak pandai nak daftarkan RA dia, kan? Bookstore owner yang baru kita kenalkan, dia tak tahu nak daftarkan RA dia baru join. Jadi kita bantu sebagai leader, kita bantu daftarkan. Tapi bila kita bantu daftarkan, kita tersilap. Kita pergi letak nombor telefon kita. Marah dia nanti. Okey. Kemudian anda enter login ID. Login ID ni apa maksudnya? Anda create, anda cipta, okey, tuan-puan punya ID untuk RA tersebut. Contoh kalau nama dia Ali, letaklah Ali 12345 supaya senang ingat. Nanti RA tu akan tukar sendiri dalam sistem. Kemudian password pun anda ciptalah password untuk dia dahulu. Ali 12345 boleh. Kemudian masukkan email RA tersebut. Minta email dekat dia, masuk siap-siap supaya company boleh hantar maklumat kepada dia. Kemudian auto mobile. Ini nombor telefon RA tersebut. Start dengan nombor 6. Beza atas tadi ni adalah nombor telefon anda sebagai referral dan bawah sekali adalah nombor telefon RA tersebut start dengan nombor 6. Bila sudah isi semua, just klik submit. Katakan anda punya RA ataupun anda punya M-Wallet tidak mencukupi, tidak ada 87.5. Apa yang perlu anda buat adalah transfer duit ke dalam akaun MSGA Sdn Bhd. Kemudian anda bagi slip bank tersebut kepada saya, Mas Syiro, ataupun kepada Puan Nurul Ashidah SS. Okey, hantar kepada kami dan ataupun Mr Sam, Mr Happy Sri Sam pun boleh. Anda hantar bukti pembayaran, bercakap nak beli M-Wallet, mohon transfer M-Wallet. Okey, $1 sama dengan RM4. Contoh kalau anda perlukan 87.5, bermaksud 87.5 dibahagikan dengan 4. Okey, sama dengan 87.5 bahagi dengan 4 bersamaan 87.5 darab dengan 4 bersamaan RM350. Bank in RM350, kita akan transfer dalam M-Wallet anda 87.5. Okey, itu saja. Apabila sudah daftar, just klik submit. Nanti anda yang tolong daftarkan, tuan-puan akan terima satu telegram yang ayatnya panjang lebar tu. Okey, copy dan paste bagi kepada RA anda, dan RA anda perlu perlu klik kat situ untuk dia masuk dalam Telegram ataupun untuk dia login dia punya sistem. Password semua akan diberi kat situlah yang anda dah create tadi, Ali 12345 tu kan. Jadi akan hantar dalam bentuk Telegram. Jadi tuan-puan pastikan lepas anda submit saja, pastikan anda cek anda punya Telegram, kerana Telegram maklumat Telegram tu akan dihantar kepada Telegram yang dimiliki oleh orang yang mendaftarkan. Saya ulang lagi sekali, maklumat tersebut akan dihantar kepada Telegram orang yang daftarkan sahaja. Okey, terima kasih.